maka dinamakan di sini syibih naqal. Ia hampir-hampir sama seperti hukum bacaan naqal. Kita mempelajari bacaan-bacaan khusus bagi Imam Hafs an Asim. Dan di antara bacaan-bacaan khusus bagi Imam Hafs an Asim ialah bacaan syibih naqal. Yang bila dikatakan naqal ialah memindahkan harakat hamzah yang berbaris kepada sukun sebelumnya. Contohnya seperti bacaan Imam Warsh, man amana dibaca dengan mana-mana. Tetapi apabila hamzahnya bukan hamzah qata', bukan hamzah yang berbaris, iaitu pada perkataan bi'salismu, bi'sal ismu, dalam ayat yang ke-11 surah Al-Hujurat, maka dinamakan di sini syibih naqal. Ia hampir-hampir sama seperti hukum bacaan naqal. Yang mana bila kita membacanya, kita membaca dengan bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Tidaklah kita boleh baca dengan bi'sal ismu, kena baca dengan bi'salismu. Dan sekiranya ada yang bertanya, kalaulah kita ibtidak pada perkataan al-ismu, apakah bacaannya? Imam Ibn Jazari mengatakan bahawa di situ ada dua bacaan. Boleh dibaca dengan lismul fusuqu ba'dal iman, dan boleh juga dibaca dengan alismul fusuqu ba'dal iman. Dan sekiranya kita membaca dengan bacaan sambung daripada awal, bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Adapun ibtidak yang saya sebutkan tadi hanyalah ibtidak ikhtibari, iaitu perujian. Kerana di situ kita biasanya tak akan baca dengan ibtidak. Tetapi kalaulah orang nak uji, maka boleh ditanya di situ. Kalau ibtidaknya bagaimana membacanya. Wallahu a'lam.